seronok naik gunung ni, penat. Na'udzubillah dia kan. Tapi dia ada satu keunikan. Naik gunung ni dia macam, dia ada satu peak kepuasan. Dia jadi macam, satu kita melihat ciptaan lah. Kedua, bila kita dapat bersama. Bila kita dalam lautan tu sebenarnya banyak pendidikan yang kita dapat. So, naik-naik gunung. Habis sekolah pun naik gunung. Tapi, lepas waktu bekerja tu baru start kenal. Sebab waktu main internet kan. Jumpa pula geng-geng gunung online. Forum-forum yang ada bermain di sekitar tu. Sebelum ni kita naik gunung dengan kawan-kawan yang kita kenal je. Kita tak pernah bercampur dengan luar. Tapi bila dengan forum, kita kenal orang yang lebih orang luar. Lepas tu baru tahu lah, ada senior-senior lain lah. Ada orang-orang ni kan. Dan bila kita bercampur, yang seronoknya diorang tak lokal ilmu. Try tengok glamping-glamping yang dekat Malaysia kan. Macam Tiara Rasa tak ikut lah. Dia high-end punya ni lah. Memang power. Masa tu glamping dah ada. Ada waktu tu Tiara Rasa antara the first pioneer lah Malaysia. Lepas tu ada dekat Canda Baik. Lepas tu saya jalan promote untuk bulan puasa ni. DJP ada buka untuk iftar. Kalau siapa yang berminat untuk berbuka puasa di DJP, boleh contact DJP untuk buat tempahan ke apa, untuk nak tidur sini. Boleh ke website tu, Ustaz? Sok ada buka ke? Sok ada buka. Sok ada juga. Kita ada package yang bersahur dengan berbuka juga. Okey. Package sahur dan berbuka. Sok pun ada juga. Yang mana tak faham sok sahur. Sahur. Boleh pergi ni ke website www.gopenglamping4.com. Nak buat aktiviti boleh. IG kita. Nak buat aktiviti boleh. Tapi jangan lupa puasa. Tak ada.